Minyak sapi ni saya tak tumis. Minyak sapi tadi. Saya letak minyak sapi sikit. Dalam 2, 3, 1 ekor, 1 sudu. Saya tak tumis sebab kita tak nak bau tumisan minyak sapi. Bila you letak saja macam ni, you akan rasa pure minyak sapi. Ni lagi sedap. Ya. Assalamualaikum, hai semua viewers. Okey, hari ni Kak Zaidah nak share resepi ayam Hyderabad. Okey, kita nak mula. So first kali kita nak tumis beef dan kayu manis bersama dengan buah pelaga. Okey, Kak Zaidah masak sekarang ni 3 ekor ayam. Puan tumis ni sampai dia naik bau sikit, masukkan bawang yang kita dah hiris. So kita akan masuk bawang yang kita dah payang atau hiris. Okey, sementara kita nak tunggu dia cantik jadinya, kita nak blend ni ladi hijau ni. Ladi hijau ada 2 ya. Satu untuk kita letak last, satu untuk kita kisar. Bawang putih, bawang besar. Okey, so kita masukkan sikit air. Okey, dia dah mula coklat sikit-sikit kat ujung dia tu, maksudnya baunya dah, bau manis bawang tu dah ada. Ya. So kita akan masukkan ni. Yang kita kisar ni tadi, lada hijau, bawang putih dan bawang besar. Kita tumis lagi. Okay, ni dah boleh. Dia dah pecah minyak, dia dah kering. Nampak? Dia dah kering, maksudnya dia dah lembik semua, dia dah masak. Baru kita masukkan bahan lain ya. Okey. Kak Zaidah nak masukkan ni. Lada hitam, pedas lauk ni dari lada hitam dan lada hijau. Ya, lada hitam dan juga sedikit cili flake. Bila kita masuk aja lada hitam, warna hijau dia akan jadi gelap. Kita masukkan sikit air. Kita masukkan air lagi. Now kita masukkan garam. Saya masak 3 ekor ya. Saya masukkan garam. Okey, saya kecilkan api. Kita nak masukkan ayamnya. Dia pakai sekeping, dia tidak lemak kalau you. Yogurt ni dia melemakkan. And then dia memekatkan. Dia memasamkan. You pakai susu cair penghalimau. Dia datang masam kat situ lah. You tahu rasa keping nanti dia jadi rasa keping lah. Tak adalah Hyderabad. Okey, kita balik-balik dia sampai dia rata. Okey, saya nak masukkan yogurt. Ni saya masuk yogurt ni Yogurt. Okey, saya tambah air untuk nak berkuah. Yogurt plain, yogurt asli. Ya. Okey, kita nak masukkan yang ini. Ini adalah halia yang kita dah hiris. Okey, dan kita masukkan cili hijau. Okey, kita nak masukkan santan. Saya masak ni 3 ekor ya, so agak banyak jugalah. Okey, kita nak masukkan minyak sapi. Just letak sahaja. Dan daun ketumbar. Lauk dah siap. Tak suka daun ketumbar jangan letak. Ada orang tak boleh bau daun ketumbar. Dan don't put. Ya. Okey. Dah siap dah lauk kita. Saya rasa dulu, kemudian kita akan angkat. Alhamdulillah, dah pun siap resepi kita hari ini, iaitu ayam Hyderabad buat tetamu Kak Zaidah. Untuk perempuan di luar sana, selamat mencuba.